Sekarang saya berada di padang SMK Penuh yang menjadi tuan rumah untuk kejohanan bola baling MSSB Melaka Tengah. Kejohanan ini melibatkan sekolah-sekolah yang berdekatan seperti Padang Temu, Teluk Mas dan lain-lain. Kejadian ini dapat mengeratkan hubungan antara sekolah dan dapat meningkatkan disiplin dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya review pemain dan coach untuk bola baling. Sini. Kos aku susah. Saya ingin tanya beberapa soalan. Apakah cabaran yang anda hadapi ketika mengajar pemain bola baling? Cabaran dia adalah masa pagi kita mengajar pertama dan masa belajar juga ada yang Mengapa projek ini membantu cikgu membina hubungan dengan murid? Suka lah akan masa setelah kita banyak bagi hasil dan kita mengungkit bakat-bakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan interview pelajar-pelajar yang menyertai kejohanan bola baling. Jadi nama? Nama saya Nur Atira Adriana binti Adeli. Dari Siti Robalia. Dari Kelantan. Saya nak tanya dua soalan saja. Apakah yang anda paling suka tentang pemain bola baling? Saya suka main minat main bola baling dari sukan lain. Satu boleh buat badan dia sihat, tegar, boleh segar. Soalan kedua ya. Bagaimana anda rasa apabila dapat pemain bersama dari sekolah lain? Rasa gembira sebab dapat banyak kenalan dari sekolah-sekolah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita interview untuk sekolah apa? Bandung. Sedikit berpula. Ya, semuanya dari tinggi. Perhatian kepada SMK Kota dan SMK Penuh P18 tidak bersedia di Padang Tengah. Perhatian kepada SMK Kota dan SMK Penuh P18 tidak bersedia di Padang Tengah. Cara baling set.